Tahun 2024, Malaysia mencatatkan 60,000 kes perceraian. Punca nombor satu bukannya curang, bukannya tentang mertua dan bukannya tentang penyondol, tapi disebabkan oleh duit. Masalah duit yang tak pernah dibincangkan daripada awal-awal lagi. So ini adalah 5 perkara yang korang wajib discuss dengan korang punya partner sebelum korang komit korang punya perkahwinan. So nombor satu yang korang kena bincang adalah hutang. Soalan ni memang kita takkan selesa nak tanya, especially apabila korang baru nak kenalkan. Tapi korang kena tahu yang pasangan korang ini ada berapa hutang dia sebenarnya. Sebab sekarang ini kan, hutang isi rumah Malaysia dah cecah 1.65 trilion ringgit. Maknanya kan, ramai orang mereka punya DSR, debt service ratio, dah melebihi 40%. Hampir separuh gaji mereka habis untuk membayar hutang saja. Itu belum lagi tercampurkan dengan makan, isi minyak dan bayar sewa segalanya. Tapi dekat sini kan bukanlah soal tentang tak percaya kita punya pasangan tu. Tapi at least kita tahulah starting point masing-masing macam mana. Takkan korang baru nak terkejut lepas korang dah nikah nanti baru tahu yang korang punya pasangan ini ada hutang RM80,000. Pening kan waktu tu. And then yang kedua, korang kena bincangkan tentang bajet perkahwinan. Kos kahwin dekat Malaysia sekarang di antara RM50,000 sampailah ke RM200,000. Antara yang tertinggi lah dekat Asia Tenggara. And ada yang sanggup untuk ambil personal loan untuk membiayai perkahwinan tersebut. And then selepas itu 12 tahun kemudian sengsara lah sebab masih lagi nak bayar hutang tersebut. Kahwin pun dah lama silap dah cerai kan sebab pasal hutang ni. So apabila kita fikir balik kan, wedding ini hanya sehari saja, tapi perkahwinan ini kita akan hopefully lah selama seumur hidup kita. So better duduk discuss awal-awal. Jangan belum lagi kita startkan hidup kita dah startkan dengan hutang.